Hari ini adalah berkenaan isu sekolah Tafiz di kawasan Keramat, wilayah Persekutuan, di mana berlaku kebakaran tahun 2017. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pejabat PMX, di mana pegawai PMX begitu baik dan kerjasama dengan kami dalam waktu nak serah memo ni. Dan di mana isu ni, kita minta Yang Amat Berhormat PMX campur tangan mendesak Peguam Negara, Ketua Polis Negara dan SPRM untuk tindakan susulan. Di mana kita lihat, kita syak ada unsur-unsur penyelewengan dana kutipan awam lebih kurang 10 juta ringgit. Dan sehingga hari ini, mangsa waris 1 sen pun belum terima lagi daripada kutipan tersebut. Apabila tanya mana pergi dana tersebut, masih buat audit. Takkan sampai 9 tahun buat audit lagi. Ini ada unsur-unsur kita kuatir, kita minta PMX campur tangan dalam perkara ini. Mungkin ada unsur jenayah, penipuan dalam isu ni. Jadi hari ini saya sebagai Rizwan Ikhlas, Ketua NGO, sebagai aktivis, minta Jasa Baik PMX perlu ambil tindakan tegas terhadap sekolah Tafiz ni. Perlu buat siasatan sedalam-dalamnya. Ini yang kita harapkan sangat, dan saya harap perkara ini Peguam Negara perlu ambil tindakan. Peguam Negara perlu ambil tindakan. Ini bukan isu kecil, ini melibatkan 23 nyawa yang dah terkorban dalam kebakaran ini. Ini yang kita dapat tahu. Jadi saya harap perkara ini dapat PMX bantu mangsa-mangsa waris ini yang masih dianiaya sehingga hari ini tak dapat 1 sen pun hasil kutipan derma tersebut. Dan saya difahamkan masih ada buat kutipan. Dan pihak waris pun ada buat laporan polis. Saya minta IGP tolong siasat semula perkara ini. Pihak waris dah banyak kali buat laporan polis. Kenapa benda ni tak bergerak? Ini yang kita kuatir hari ini. Mungkin ada unsur rasuah dan sebagainya. Ini yang kita dapat tahu. Jadi sebelum ni pihak waris ni buat laporan polis saja. Buat laporan polis itu aja setakat ni. Tapi laporan polis pun dia lebih kepada sivil saja, bukan dalam unsur jenayah. Kan? Ini yang kita muskil kenapa berlaku begini. Kan, sehingga hari ini mereka tak dapat 1 sen pun. Kita khawatirlah mungkin dana tu disalahguna atau sebagainya. Itu yang kita minta siasatan dalaman tentang kes ni. Kes ni memang kes yang besar. Dan pada satu peringkat, kalau kes ni masih tak jalan, kita minta mana-mana penderma yang pernah sumbang, kita akan kumpul lebih ramai lagi untuk mendesak Peguam Negara perlu ambil tindakan kes ni. Kalau kes ni tak jalan, takkan syarikat individu, syarikat enterprise ni, laki bini, kan? Duit sumbangan tu boleh masuk ke syarikat enterprise. Itu dah salah lah. Kesalahan besar dah. Saya rasa SPRM ni kalau nampak terus memang boleh ambil tindakan. Kita minta, kita yakin dengan PMX. PMX memang tengah bersih perkara-perkara sebegini yang di mana mereka gunakan agama dan sebagainya buat kutipan, akhirnya disalahguna. Banyak berlaku. Saya yakin, kami yakin PMX akan ambil tindakan dalam perkara ni. Bila pihak waris minta, mereka kata masih tengah buat audit. Takkan 9 tahun nak buat audit. Kan tak boleh selesai perkara ni. Kalau ikut Akta SSM, setiap tahun kena buat audit. Perlu selesai. Dan kita rasa pihak Mawib cuai dalam perkara ni. Kita minta jasa PM, baik PMX, siasat Mawib ni. Cuai dalam perkara ni. Tanggungjawab Mawib. Kan kesian hari ni waris-waris ni semua. Sehingga mereka cari saya. Tanggungjawab Mawib selesaikan masalah ni. Kenapa mereka lepas tangan? Dalam memorandum kita dah sebut, kita minta jasa baik PMX
mendesak pihak Peguam Negara, PMX dan Ketua Polis Negara ambil tindakan dalam perkara ni dengan kadar segera. Ini melibatkan nyawa lah, 23 nyawa, kan? Alun Toya pun dapat 30 juta, kan? Klaim keluarga mereka, kan? Ini 1 sen pun tak dapat. Buat kutipan, masuk pula syarikat enterprise. Laki bini pula milik syarikat tu.